Mana satu yang lebih tepat? Rancangan TV atau mesej tu? Ada di, pada, dalam atau di dalam telefon? Macam perkataan di dalam kan? Biasanya kita masukkan ruang fizikal. Contohnya, kita akan cakap ada bateri di dalam telefon. Itu jelas. Sebab bateri tu objek fizikal. Boleh pegang, boleh rasa. Tapi mesej atau aplikasi, itu bukan objek fizikal. Patut ke kita anggap skrin telefon tu sebagai satu permukaan, jadi kita guna pada? Atau ia satu ruang digital, jadi kita guna di dalam aplikasi? Ia dipanggil metafora konseptual. Ada dua metafora utama. Yang pertama ialah, kita bayangkan peranti adalah bekas, macam kotak atau almari. Sebab tu kita selesa je cakap, saya simpan gambar dalam telefon. Atau ada banyak permainan dalam tablet tu? Yang kedua ialah skrin adalah permukaan. Jadi kita akan cakap gambar tu keluar pada skrin atau ada habuk di skrin TV. Kita cuma fokus pada apa yang kita nampak kat permukaan dia. Sebenarnya tak ada jawapan yang mutlak salah atau betul. Pilihan antara di, pada atau dalam tu cuma menunjukkan metafora mana yang aktif dalam kepala kita masa tu. Jadi kalau kita gabungkan, mungkin kita boleh kata, saya ada banyak aplikasi dalam telefon saya dan sekarang saya tengah tengok satu aplikasi pada skrin. Jawapannya bukan tentang mencari satu perkataan yang betul, tapi tentang sedar cara fikiran kita berfungsi. Andai guna konsep lama macam bekas dan permukaan untuk beri makna pada dunia digital yang baru dan kompleks. Cuba anda fikirkan sekejap, bila anda guna aplikasi di telefon, adakah anda rasa anda sedang berada di dalam satu dunia lain ataupun anda cuma rasa macam tengah tengok sesuatu pada sekeping kaca?